Okey, ni cara saya nak rebus daging. Untuk jadikan daging rebus ni tak rasa plain dan lagi lembut. Of course lah saya nak guna pressure cooker. Senang, cepat. Okey, kita dah masukkan daging tadi dan kita letakkan sedikit serbuk perasa. Serbuk perasa dia lah yang membuat daging kita nanti jadi lagi sedap. Dan kita letak air. Air tu depends lah berapa banyak kita nak. Guna pressure cooker HF ni senang sangat. Kita dah letak bahan-bahan tadi, tutup je ni. Dan kita pusing lock dekat sini. Dia akan gerak ini, okey? Pusing. Nampak dia gerak. Lepas tu kita on api macam biasa. Masak sampai daging tadi lembut. Kalau keluar asap macam ni, korang jangan risau dia macam tu. Nama pun pressure cooker. Okey, agak-agak dah siap macam ni, kita tutup api. Nampak tak tumbul merah kat sini? Dia timbul kan? So, kita tunggu je tumbul merah tu sampai dia turun ataupun tenggelam dan baru kita boleh buka penutup dia ni. Baru selamat dah buka. Okey, tapi kalau agak-agak nak cepat, kita boleh release punya pressure dekat sini. Tapi tolak guna senduk lah. Jangan guna tangan. Melecur tangan awak nanti. Slow-slow je tolak. Okay, bagi asap dia terkeluar. Nampak tak? Mana risau meletup ke apa tu kan. Jangan buat macam ni. Awak tunggu je dia punya button ni turun sendiri. Tapi ambil masa sikit lah. Nampak dia punya button dah tenggelam dah. Maksudnya dia punya penutup ni dah selamat dah kita nak buka. Kita unlock kat sini. Dan boleh buka dah lah. Dan kita boleh check lah kita punya daging tu dah lembut ke belum. Dan kita boleh check lah daging kita ni lembut ke belum. Itu je. Senang kan? Korang tak payah risau lah meletup-letup semua. InsyaAllah kalau kita guna dengan cara yang betul, dia takkan meletup. Lagipun pressure cooker jenis macam ni senang sikit. Tak ada button banyak-banyak tu kan. Especially untuk mak-mak yang macam susah nak tak tahu nak tekan button-button banyak untuk dapur pressure cooker yang jenis elektrik tu kan. Guna yang macam ni. Senang je.